Kasih ibu membawa ke syurga. Bagi Puan Nurhaini, tiada apa yang lebih penting selain kesihatan anaknya. Malang tak berbau, anak bongsunya terlantar selepas kemalangan. Kos rawatan mencecah RM2,800 sebulan, satu jumlah yang amat berat untuk ditanggung. Beliau hanya mahukan rawatan terbaik untuk anak yang dikasihi. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Segalanya berubah apabila bantuan daripada Mawib hadir tepat pada waktunya. Susu, lampin, ubat-ubatan dan keperluan rawatan kini dihantar terus ke rumah. Beban yang ditanggung kini menjadi lebih ringan. Mendapat bantuan sekarang ni daripada pihak Baitul Mal adalah anak saya Harmi, anak bongsu saya yang berumur 21 tahun. Lagi 2 tahun je lagi 2 semester je lagi nak habis. Nak sepatutnya grad, tapi nasib tidak begitu baik. Harmi kemalangan jalan raya motosikal. Akibat dari kemalangan tu, Harmi didiagnose sebagai severe traumatic brain injury ataupun kita panggil severe TBI. Okey, antara bantuan yang kali pertama kita orang dapat daripada Mawib adalah lampin. Bantuan lampin, pampers, susu. Sebab waktu tu dia memang on tube, perlukan susu. Jadi susu sangat mahal. Jadi saya turut pergi Baitul Mal mohon. Dalam sebulan jugalah diorang proses. Lepas tu diorang approve. Lampin pun sama. So itulah bantuan yang pertama. Baitul Mal ni nak minta bantuan dia, pergi ke Mawib, cawangan-cawangan Baitul Mal, cakap dia saya nak buat bantuan, nak dapatkan bantuan perubatan, contohlah anak saya bantuan perubatan. Lepas tu nanti dia akan bagilah checklist apa yang nak kena buat apa semua. Ikut je checklist tu, ikut je apa yang dia nak. Kalau kena sign borang tu dapat periksa doktor, ikut je step tu, insya-Allah tak ada masalah. Anaknya mula menunjukkan perkembangan positif. Dari terlantar, kini sudah mampu melangkah semula, walau cuma sedikit, namun besar maknanya. Terima kasih para pembayar zakat. Sumbangan anda bukan sekadar bantuan, ia adalah harapan yang mengubah kehidupan. Anda penyambung harapan bagi mereka yang diuji.